Lembaga Zakat Selangor menegaskan kes penyelewengan dana zakat berjumlah kira-kira RM230 juta yang sedang disiasat pihak berkuasa tidak melibatkan institusi itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Muhammad Aidzir Syahari berkata, kes dilaporkan itu membabitkan sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan tiada kaitan dengan pengurusan zakat oleh Zakat Selangor. Menurutnya, pihaknya mengambil maklum laporan media berhubung penahanan beberapa individu berkaitan kes berkenaan, namun tidak mengulas lanjut memandangkan siasatan masih berjalan. Zakat Selangor beroperasi sebagai institusi zakat rasmi negeri di bawah seliaan Majlis Agama Islam Selangor serta tertakluk kepada peruntukan undang-undang dan sistem tadbir urus yang menyeluruh, katanya dalam satu kenyataan pada Rabu. Beliau berkata, pengurusan dana zakat di institusi itu melalui pelbagai lapisan audit dan pemantauan, termasuk audit dalaman dan luaran selain simakan pihak berautoriti, bagi memastikan setiap dana diurus secara telus serta terkawal. Sehubungan itu, Zakat Selangor mengekalkan pendirian tegas terhadap sebarang bentuk salah guna dana zakat dan memastikan pengurusan dilaksanakan mengikut rangka kerja tadbir urus ditetapkan, katanya.